Okay, palazzo ni biasa kembang je kan? Tapi sebenarnya bagus kalau kita tahu berapakah ukuran lutut. Tahu tak lutut? Ni. Okey, berapa ukuran lingkaran lutut dan macam mana kita nak buat nampak fit ataupun bootcut palazzo. Jom kita tunjuk pada awak. Korang dah tengok belum video yang pertama untuk buat garisan pinggang, cawat dengan labuh baju? Kalau belum, tekan butang follow jap dan cari selepas video ini. Okey, nak dapatkan garisan lutut, sebenarnya korang boleh ukur sahaja daripada garisan pinggang turun ke bawah, iaitu ukur seluar sendiri. Dekat mana lutut? Contoh macam seluar ni lututnya 20. Atau cara lain, awak boleh buat ukur daripada garisan cawat bagi ke labuh seluar. Okey, dapatkan dekat sini. Kemudian awak naikkan 2 inci. Jadi inilah lutut dia. Ramai yang tanya mana lagi bagus. Pendapat peribadi saya adalah ukur sendiri. Daripada pinggang, cari lututnya. Itu yang terbaik. Tapi ada je formula. Korang boleh rujuk pada buku senang gila. Kita sambung untuk buat pola ni. Untuk situasi ini adalah garis lutut untuk seluar palazzo ni. So, kita boleh jadikan garis lutut ni sebagai panduan untuk kita kecikkan nanti. Video sebelum ni saya ajar daripada garis tengah sisi pergi ke tepi atau kembangan punggung ni adalah punggung bahagi 4 tambah dengan kelonggaran. Dan saya ada cerita juga tentang kelonggaran dekat video sebelum ni. So ukuran yang sama, punggung bahagi 4 dan pindahkan sini punggung bahagi 4 juga di sini. So awak kena ukur lah. So formula saya punggung bahagi 4 awak boleh tambah 1,5 inci formula saya. Kalau awak dah ambil dengan kelonggaran punggung bahagi 4 saja, jangan tambah apa-apa. So ini adalah garisan punggung seluar belakang. Dan seterusnya kita akan dapatkan lengkungan cawat. Oleh kerana kita buat seluar palazzo ni full getah, lengkungan cawat dia taklah macam seluar slat, tapi nombor kena sama. Okey, so contohlah awak ukur depan dan belakang. Ukur fit kemudian tambah kelonggaran mengikut berapa yang anda suka. Sebagai contoh, kalau cawat 23, dia akan tambah 3 inci ataupun tambah 4 inci, dia akan jadi 27 ataupun 28 mengikut pada ukuran awak lah. Bila dah turun setengah inci kat sini, dekat bahagian atas saya naikkan dalam 2 inci. Sebab awak kena tahu sebab dekat belakang ada garis punggung ataupun ni pinggang belakang. Kalau awak newbie, awak kena tahu belakang lingkaran ni memang kena lebih panjang. Kalau kita pakai seluar pun kita dapat beza. Garis pinggang depan dan garis pinggang belakang, rasa belakang tu kan nampak macam selevel, tapi disebabkan lingkaran belakang tu ada punggung, jadi cawat belakang tu terpaksa lebihkan. So kita kenalah buat garisan ni sampai ke depan, tapi kita tak boleh nak direct macam tu je sebab sisi dia tak ada apa isu. Garis lurus dulu ke bawah, kena make sure macam 90 darjah dulu. Alamak, saya tersilap kat sini. Dia kena 90 darjah dulu sikit, lepas tu baru ada lengkungan ke bawah. Lepas tu sampai sini kena ada lengkung sikit, barulah hasil cantik. Saya ajar palazzo bukan palazzo biasa, palazzo yang lebih cantik lah daripada biasa. Kalau tidak awak akan belajar palazzo yang biasa je kan. So kita ambil yang garisan atas. Lepas tu yang ni start dari sini sampai di sini. Dia kira gitu. Dia lengkung macam ni lah belakang. Macam S sikit kat situ. Nampak dia lengkung sikit. Okey, patung ni leper tau. Dia kena tonggik lah. So yang tonggik tu rata. Dia tegak sebenarnya, tapi dia naik ke atas tu. Macam tu. Korang dapat tak untuk tips ni? Saya nak buat cawat seterusnya, tapi nak minta korang faham sebab saya akan buat video ni part by part. Mungkin ada 3 atau 5 part untuk korang belajar sampai seluar dia siap. Kalau nak belajar, komen nak untuk part seterusnya. Komen nak. Ceria, happy.